Assalamualaikum semua. Hari ni saya nak kongsikanlah cara saya buat sambal udang yang sangat-sangat mudah tapi sedap. Okey, jom kita tengok caranya. Okay, mula sekali kita sediakan udang lah, bahan utama dia deh. Udang ni kita nak goreng dulu. Lepas tu nak goreng tu kita kena letak serbuk kunyit dan sedikit garam. Garam tu jangan letak banyak. Sebabnya kita takut dia masing. Rasa udang kita tu. Jadi garam tu letak ujung-ujung sudu sahaja deh. Lepas tu macam serbuk kunyit tu saya akan letak lebih sikit. Bila kita letak serbuk kunyit ni lebih, rasa dia tu bertambah sedap. Ni kita gaulkan bagi sebati, tak perlu nak perak pun deh. Ni kita nak panaskan dulu minyak. Macam minyak ni kalau untuk menumis atau untuk goreng ni biar lebih. Sebabnya dia kena kata sambal kita nanti bila kita nak masak tu biar dia garing molek deh. Tapi hari ni kita goreng dulu udang. Kita letak garam kunyit tu sebab kita nak goreng dulu udang. Udang ni kalau kita goreng bila buat sambal dia akan bertambah sedap. Sebabnya kulit udang tu dia jadi macam kita makan dia rangup. Jadi itulah sedap kalau kita goreng dulu deh. Macam saya bagi tahu tadi, serbuk kunyit tu kena letak lebih. Bila awak goreng, kata bau kunyit tu memang sangat-sangat sedap. Kalau nak sedap lagi guna kunyit hidup lah. Tapi guna kunyit serbuk pun dia dah sedap dah deh. Ni kita goreng sampai dia masak lah udang kita ni. Tak ambil masa lama pun untuk udang kita ni masak deh. Sekejap sahaja. Lepas tu bila dia masak kita akan angkat lah. Kita nak minyak bekas goreng udang ni. Minyak bekas goreng udang ni dia sedap, dia wangi. Untuk kita menumis. Ni saya nak tunjuk bahan-bahan kita kisar. Kita nak kisar bawang merah dengan bawang putih. Lepas tu kita masuk ke air deh. Untuk kisar tu tak banyak bahan pun. Masuk ke air dan kisar sampai dia hacur lah. Ni guna minyak bekas kita goreng udang tadi. Kita akan tumis bahan yang dah kita kisar tu. Lepas tu ni saya nak letak belacan. Kalau yang mana tak boleh nak makan belacan macam alergi apa tu, tak payah letak belacan pun tak apa. Tapi nak lebih kik, nak lebih sedap, awak letak belacan. Ni saya letak belacan masa menumis lah. Kalau nak letak masa kita kisar sekali dengan bawang tadi pun tak apa deh. Ni kita nak tumis dulu. Nak tumis bagi orang kata bawang kita tu dia masak lah. Lepas tu bila orang kata bawang dah masuk, barulah kita nak masuk ke cili giling. Sekarang ni saya malas dah nak guna cili kisar tu. Jadi nak mudah kita guna cili giling. Rasa tu sama je sedap deh. Cili giling, cili boh, cili kisar tu sama je. Letak je banyak mana kita nak buat. Kalau macam kita nak buat sambal tu banyak, kena letak lebih lah cili giling kita ni. Jadi orang kata tak payah nak susah-susah nak kisar cili kering. Jadi kita guna cili giling dah. Ni saya nak tumis sapalah dia pecah minyak. Tu penting minyak tu kena lebih bila untuk kita menumis. Kalau minyak kurang, rasa pun tak sedap, dia akan rasa maung. Sebabnya bahan tumisan kita tu dia tidak masak dah. Dia pecah minyak molek tu barulah kita masukkan bahan-bahan lain. Ni saya masukkan sos tiram, masukkan juga sos cili. Lepas tu kita akan tumis dulu bahan-bahan sos ni. Jangan tak tumis bahan sos ni deh. Awak kena tumis bahan sos ni untuk lagi sedap. Bila kita tumis bahan sos ni memang sedap. Try buat cara macam saya tunjuk ni. Saya memang akan kalau buat sambal akan tumis lah. Orang kata tumis sekali dengan bahan-bahan kisar tadi, dengan cili giling tadi, sos tu. Biar dia lagi sedap. Lepas tu nampak tak bila dia pecah minyak ni, dia akan warna dia pun kata lebih gelap sikit lah daripada yang tadi. Ni pasal nak letak air asam jawa. Jangan banyak air asam jawa deh. Asam jawa tu orang kata besar duit 20 sen je. Sebabnya kita takut dia jadi terlalu masak. Sambal macam sambal udang ni kalau dia masak sangat pun dia tidak sedap. Kita bancuh air asam jawa tu. Lepas tu kita biarkan dia mendidih sekali lagi. Sambal kita ni. Dia kata lagi banyak kali dia mendidih, dia lagi sedap. Lepas tu kita kena rajin kacau lah bahagian bawah dia tu. Sebabnya kita takut hangit. Jadi kena selalu kacau juga bila buat sambal ni. Ni nampak dah kata pecah minyak semua tu. Kita nak perasakan dengan garam dan gula je. Tak perlu pun nak letak serbuk perasa apa. Semua kata garam dan gula tu cukup dah bagi rasa yang sedap. Tak perlu nak tambah bahan-bahan perasa yang lain dah. Ni kita kata rasa sesuai lah. Macam kalau kita buat sambal ni, dia kena ada rasa manis-manis sikit. Ni penting. Kita nak letak kicap. Kicap ni bukan untuk rasa pun, untuk warna sahaja deh. Warna ni dia akan lebih menarik kalau kita letak sedikit kicap. Jangan letak banyak, nanti jadi gelap. Awak letak saya kata
Kalau satu sudu teh tu, letak setengah sudu teh je. Nak bagi orang kata warna sahaja deh. Ni kita kacau ni, nampak orang kata dah pecah minyak molek ni, barulah kita masuk ke akhir sekali tu lah, masuk ke udai. Udai yang dah kita goreng garing tadi. Lepas tu kita tambahkanlah bawang Holland. Macam saya ni, saya tak letak pun petai. Biasa kalau kita buat sambal udai, kita letak petai dah untuk menyedapkan lagi. Tapi ni kita tak letak pun petai. Tapi rasa dia tu lebih sedap daripada kita letak petai. Awak kena cuba resepi ni. Sebabnya saya buat ni sambal udai yang sangat mudah, ia tidak banyak bahan. Tapi rasa tu sangat-sangat sedap. Ni kita kacau sebati, kita nak biarkan kata sambal tu dia meresap ke dalam isi udai. Lepas tu bawang Holland tu dia akan jadi orang kata layu. Ni nampak tak? Bila dia orang kata dah pecah minyak molek, dah meresap molek sambal ke dalam udai tu, nampak tak? Dia akan orang kata bertambah-tambah sedap rasa dia tu. Warna dia pun akan kelihatan menarik lah. Comel deh. Buatkan kita ni selera nak makan. Penting sekali buat sambal ni, tumis tu biar betul-betul pecah minyak. Biarlah orang nak kata sambal kita ni orang kata berminyak pun, biarlah deh. Tapi yang penting sambal kita tu dia rasa sedap. Dia sebabnya minyak cukup. Tu penting kita buat sambal. Buat dia ni bahan tu tidak banyak. Bahannya sangat-sangat ringkas. Tapi kalau orang kata salah buat tu, memang tak jadi deh. Ni hasil dia sambal udai. Suami, anak makan memang puji. Sangat-sangat sedap. Awak boleh cuba. Okeylah, kepada yang dah menonton video saya ni, saya harap jangan lupa subscribe, like, komen dan share video saya. Okey, terima kasih semua.